Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau maha pengampun dan amat suka akan keampunan, maka berilah keampunan kepadaku. Inilah doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika bertemu malam Lailatul Qadar. Doa ini ada di dalam sebuah hadis Nabi SAW riwayat Al-Tirmizi dan Ibn Majah daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa beliau bertanya Nabi SAW, "Wahai Nabi Allah, jika aku bertemu dengan malam Al-Qadar, maka apa yang sepatutnya aku ucapkan?" Nabi SAW bersabda, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau maha pengampun dan amat suka akan keampunan, maka berilah keampunan kepadaku. Riwayat Al-Tirmizi 3513 dan Ibn Majah 3850. Mengapakah di dalam hadis ini Nabi SAW memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Lailatul Qadar? Ulama mengatakan bahawa keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah anugerah tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya supaya bebas dari azab api neraka dan masuk ke dalam syurga. Dan malam Lailatul Qadar merupakan sebuah malam yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa dengan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini adalah ibadah yang terbaik yang perlu kita lakukan dalam meraih pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Imam Al-Hafiz Ibn Al-Jawzi dalam menjelaskan hadis ini pula bahawa mengapakah Nabi SAW memohon keampunan pada malam Lailatul Qadar adalah untuk memohon keampunan di atas segala kekurangan amalan yang dilakukan di sepanjang bulan Ramadan. Dan doa keampunan ini dibaca adalah tanda kita merendah diri dan hina sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Imam Ibn Rajab juga mengatakan perkara yang sama, di mana pada malam Lailatul Qadar hendaklah kita banyak memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana kita sebagai seorang hamba perlu merasakan ibadah yang kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan adalah belum cukup baik dan sempurna lagi. Dan sebab itulah kita perlu membaca doa pengampunan dari Nabi SAW ini agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan segala dosa kita dan menerima segala amalan kita di bulan Ramadan dan di sepanjang hidup kita. Allahu Akbar. Lihatlah sahabat semua, sedangkan Nabi SAW yang mempunyai kedudukan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Lailatul Qadar, apalagi kita hamba Allah yang hina ini. Oleh itu sahabat semua, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan nanti, jangan lepaskan peluang untuk membaca doa pengampunan yang dibaca oleh Nabi SAW ini supaya kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah.